Denggi merupakan penyakit yang tidak asing lagi di Malaysia. Penyakit ini adalah disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes seperti penyakit chikungunya, Zika dan demam denggi. Pada setiap tahun, hampir ribuan kes telah dilaporkan di Malaysia, terutamanya di daerah Kelang. Bagi mengawal populasi nyamuk Aedes ini, pihak kesihatan sering menjalankan aktiviti fogging, iaitu semburan kabus untuk membunuh nyamuk dewasa di sesuatu kawasan. Terdapat beberapa isu yang membabitkan masalah ergonomik dan masalah pendengaran terhadap pengendali yang menggunakan mesin fogging. Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini kita nak interview salah seorang pengendali mesin fogging. Jadi nak tanya Encik lah, adakah berat mesin fogging mempengaruhi keselesaan dan pergerakan anda semasa menjalankan operasi pengkabusan? Baik, pengendalian mesin fogging ni kalau kita bawa ni dia membebankan pada bahu kita lah. Okey. Adakah bunyi kuat daripada mesin fogging ni mengganggu fokus anda semasa anda bekerja ni? Bunyi yang terlampau kuat tu bila kita masuk dalam bangunan yang kosong, yang tak ada berpenghuni apa semua, dalam komuniti yang terlalu padat, membuatkan bunyi itu terlampau kuat. Okey. Soalan ketiga adalah bahagian tubuh manakah yang paling terjejas masa anda mengalirkan mesin fogging ni? Bahagian bahu. Bahagian bawah lah. Anggota bahu sebab kita hanya menggunakan bahu untuk mengangkat mesin dan mengalah bahagian kanan kita guna bahu kanan. Jadi saya nak tanya pada tuan lah, beberapa soalan. Adakah anda rasa mesin ini sesuai untuk jangka masa panjang lah? Penggunaan jangka masa panjang bagi saya sangat tidak sesuai. Nombor satunya, dia berbahaya sebab dia haba. Mungkin kadar nak keluar api tu mungkin sikit, tapi dia akan jadi juga. Nombor dua, dia berat dan boleh menyebabkan sakit pinggang seperti saya lah. Okay. Yang soalan terakhir untuk tuan lah, pada pandangan anda, adakah anda rasa mesin ini mesra pengguna dan memberi impak yang baik kepada komuniti lah? Untuk dari segi penggunaan tu pengguna tu, impak dia sangat baik lah untuk kita membunuh nyamuk Aedes dewasa. Dari segi untuk fogger tu sendiri tak berapa baik lah. Sebab berat mesin dengan saiz mesin tu tidak sesuai lah untuk masa sekarang. Okey, baik. Terima kasih tuan. Okey. Kita sama tuan. Soalan yang pertama, saya nak tanya doktor, pada pendapat doktor, apakah yang menyebabkan aktiviti kerja semburan kabus ni tak ergonomik terhadap individu yang mengalaminya? Okey, pada pendapat saya ada beberapa kesan ergonomik lah kepada staf yang mengendalikan fogging activity ini. Contoh dia daripada postur yang janggal, iaitu awkward position, sama ada mendongak ataupun membongkok, dan juga melakukan repetitive movement seperti berulang kali. Okey. Okey, untuk soalan seterusnya, saya nak tanya doktor, apakah kesan jangka masa pendek dan jangka masa panjang terhadap tahap pendengaran individu yang melakukan aktiviti semburan kabus? Okey, dia ada beberapa tengok efek dia daripada segi staf itu sendiri. Jika staf tidak mengamalkan pemakaian PPE yang bersesuaian seperti earmuff dan earplug, dia tak cakna kepentingan pemakaian, jadi untuk staf itu mendapat masalah pendengaran awal. Untuk soalan yang ketiga, pada pandangan doktor, apakah tahap pengurangan bunyi mesin semburan kabus ini dapat meningkatkan produktiviti dan kecekapan individu yang mengendalikan mesin? Pada pendapat saya, memang ia sangat memberi kesan kepada produktiviti staf tersebut kerana staf boleh lagi fokus. Okey, sebab bila bunyi yang rendah, staf boleh fokus pada kerja dan memantau keadaan sekeliling semasa membuat fogging activity. Soalan saya yang keempat, adakah mesin mini fogging ni dengan tahap bunyi yang lebih rendah dan perlahan dapat mengurangkan keperluan penggunaan peralatan PPE lah seperti earplug, earmuff? Okey, pada pendapat saya, sebab benda ni macam general kan, jadi untuk mini fogging yang seperti Encik Hazril ada maklumkan kepada saya, dia lagi kecil dan compact dan senang dibawa kan. Jadi untuk kita nilai tahap sama ada perlu earmuff ataupun earplug pada penggunaan mini fogging ni, kita akan laksanakan selepas noise risk assessment dibuat. Akhir sekali, soalan saya, apakah pandangan doktor terhadap mesin semburan mini fogging ni dari segi beban kerja yang ergonomik ketika individu tu mengendalikan? Pada pendapat saya, mini fogging ni lebih sesuai sebab mini fogging ni alat dia lebih ringan kan. Dia macam dalam 1 kilogram berbanding dengan thermal fogging sekarang dalam 14 kilogram begitu kan. Jadi dia bersesuaian untuk staf mengendalikan fogging activity yang mungkin mengambil masa hingga 2 jam je. Saya rasa saya setuju dengan mini fogging ini.
Itu saja soalan saya. Terima kasih banyak Doktor. Kesimpulannya, penggunaan mesin fogging mini yang lebih efisien sedikit sebanyak dapat mengurangkan masalah kesihatan terhadap pekerja yang mengendalikannya. Jika ingin tahu lebih lanjut, jumpa kami di Koruhet 7.02026.